Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi khusufihi wa sababuhu tawassutul ardi bainahu wa baina syamsi fa idza kana al-qamaru fi ihday nuqtatay ra'si wa dhanab. Sebab berlakunya gerhana bulan itu ialah bumi berada di tengah-tengah di antara bulan dan matahari. Maka apabila bulan berada salah satu daripada dua titik di bahagian kepala dan di bahagian ekor, nanti saya bicarakan kepada tuan. Baiklah, Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini membicarakan kepada kita berhubung tentang gerhana bulan. Maka fasal gerhana bulan ini dibicarakan setelah Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini dedahkan kepada kita pertamanya soal kedudukan bulan maupun gerakan bulan. Semuanya itu boleh dilihat berdasarkan falakul qamar, falak bulan. Dalam bulan melengkapkan pusingannya melalui ketentuan Allah, jalannya yang disebut falak, maka rupa-rupanya bulan juga tak sunyi daripada mengalami gerhana. Betul yang dirahmati Allah, gerhana bulan. Maka semua benda-benda yang wujud ini mengalami gerhana. Semua benda-benda yang wujud ini sebenarnya mengalami gerhana. Baik, tinggal lagi setiap benda yang wujud apabila mengalami gerhana berbeza nilai-nilainya. Kenapa? Bagi bulan mengalami gerhana apabila bulan tidak meraih dan memperoleh cahaya matahari, maka gerhanalah bulan. Apabila bulan tak dapat dan tak meraih cahaya matahari, maka barulah kita mengetahui nilai bulan itu, kerana bulan itu bernilai pada cahayanya. Apabila bulan itu dia tak dapat cahaya dan tak mampu membalikkan cahaya, apa yang ada pada bulan sebenarnya? Kerana nilai bulan itu pada cahayanya. Oleh kerana bulan dah tak dapat cahaya matahari dan tak mampu membalikkan cahaya matahari untuk manfaat kita di muka bumi, maka bulan disebut gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga matahari. Matahari pun berdepan dengan gerhana. Ya. Apabila cahaya matahari dihalang, apabila cahaya matahari itu dihalang, maka kita yang berada di muka bumi ini tak dapat cahaya matahari. Oleh itu, kita tak dapat cahaya matahari. Apa artinya? Sekali lagi, nilai yang ada pada matahari itu juga cahayanya. Ya. Oleh kerana cahaya matahari itu
kita tak dapat, apa ertinya? Maka bagi kita saat itu matahari tak ada nilainya. Matahari bernilai kerana manfaat cahaya, dan bulan bernilai manfaat cahaya. Walaupun begitu, nilai cahaya matahari berbeza dengan nilai cahaya bulan. Ya, dan kedua-duanya apabila cahayanya tak dapat dimanfaatkan oleh khalifah di bumi ini, maka tak bernilailah matahari dan tak bernilailah bulan untuk umat manusia. Maka benda yang kehilangan nilainya disebut gerhana. Matahari gerhana tak nilai, ya. Bulan gerhana tak bernilai. Begitu juga minyak yang satu ketika dulu disebut sebagai emas hitam, sekarang menjalani susutan nilai yang mendadak. Hari ini $27 Amerika setong, dan Arab Saudi mengisytiharkan apabila nilai minyak jatuh kepada $19 Amerika setong, Arab Saudi terpaksa menghentikan kerja-kerja penggalian dan pemprosesan minyak, kerana untuk kos gali dan proses perlukan $19 Amerika bagi satu ton. Maka sampailah satu ketikanya minyak pun tak ada nilai dan namakan gerhana minyak. Begitu juga bumi. Bumi pun mengalami gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tinggal lagi berbeza, ya. Dan disebut gerhana bumi apabila bumi itu hilang kekuatannya, al-jazibiyah, kehilangan gravitinya, al-jazibiyah, menyebabkan bumi itu bergegar. Iza zulzilati ardu zilzalaha. Maka asasnya dalam penggunaan istilah bahasa Arab, perkataan khusuf itu berlaku pada tiga. Khusufus syams, gerhana matahari; khusuful qamar, gerhana bulan; khusuful ard, gerhana bumi. Tinggal lagi ulama fiqh tukar perkataan kalimah, tukar huruf kha kepada kaf supaya dapat dibezakan antara status gerhana matahari dengan status gerhana bulan. Bagi bulan khusuful qamar, kha; bagi matahari kaf, khusuful qamar. Tetapi asal kalimah itu semuanya khusuf, kha, sin, waw, fa. Khusuful ar, gerhana bumi; khusuful qamar, gerhana bulan; khusufus syams, gerhana matahari. Baiklah, mungkin kita bernilai kenapa nak cerita soal gerhana. Ya, nak katakan kepada kita pentingnya kita mengetahui fenomena gerhana matahari maupun hari ini kita baca gerhana bulan, kerana untuk kita memahami lebih lanjut tentang nilai cahaya bulan itu sendiri maupun pengaruh cahaya
sendiri terhadap segala benda-benda hidup di muka bumi. Nanti akan sampai masanya dalam kitab ini dibicarakan berhubung tentang pengaruh cahaya bulan terhadap benda-benda hidup. Apatah lagi nilai cahaya bulan harian berbeza-beza. Setiap hari nilai cahaya bulan berbeza-beza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Dijadikan kepada kita sebab berlakunya gerhana bulan ialah bumi berada di tengah-tengah di antara bulan dan matahari. Itu yang dinyatakan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila bumi berada di tengah-tengah di antara bulan dan matahari, maka pada saat ketika itu boleh berlakunya gerhana bulan. Begitu juga maka apabila bulan berada pada salah satu daripada dua titik, sama ada titik ar-ra'su, titik di bahagian kepala, dan al-dhanabu, titik di bahagian ekor, maka pada saat ketika itu boleh berlakunya gerhana bulan. Ashabul Fadilah, tuan-tuan boleh lihat gambaran yang ditunjukkan di sini. Sebagaimana kuliah-kuliah yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bahawa falak bulan, yang mana bulan mengelilingi bumi itu, maka menghasilkan falak, orbit. Oleh itu falak bagi bulan ini ada dua keadaan. Maka falak bagi bulan yang dinyatakan kepada kita, dia beredar dan mengelilingi bumi mengikut kaedah daulabiyah. Apa makna daulabiyah? Tuan-tuan fikirkan, tengok betul-betul. Daulabiyah tu maknanya dia pusing mengelilingi bumi sebagaimana berpusing dan berputarnya pengisar gandum. Itu adalah gambar pengisar gandum. Bagaimana gandum tu nak dikisar, nak dipisahkan kulit dengan isinya, maka ada alat pengisar gandum. Maka gandum itu diletakkan dalam alat pengisar gandum, dibuat satu pusingan dan terus pusingan kedua, pusingan ketiga. Tujuan nak dipusing tu untuk dikisar supaya terpisahlah kulit gandum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka pengisar gandum itu beginilah reka bentuknya, seperti kun. Kita perhatikan kun, maka ada bujunya di atas dan ada lagi di bahagian paling bawah.
bulan, matahari. Ini adalah alat pengisar, seperti alat pengisar gandum. Bulan ni bila dia pusing matahari, dia ada ketikanya dia bulan memilih bumi begini putaran, dan ada ketikanya diikut, dia membujuk naik turun. Ada ketikanya dia pusing betul-betul mengelilingi bumi, betul-betul pusing ni. Ada ketikanya dia sending kerana dia ikut bentuk pengisar gandum. Ada ketikanya dia betul-betul membulat mengelilingi bumi. Ada ketikanya dia mengelilingi bumi tetapi dalam keadaan sending, iaitu membentuk sudut kesendingan sebanyak 5 darjah berdasarkan bentuk kon. Dia begini pula. Ada kadangnya di atas turun pula. Yang kita belajar ada 6 bentuk, dengan kata 6 gaya, 6 falak bulan mengelilingi bumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuk bulan mengelilingi bumi. Dengan kata lain, dia tetap mengelilingi, tetapi tidak semestinya dalam bentuk pusingan bulatan yang sama. Ada ketikanya dia seperti membujur, diikut bentuk daulabiyah, pengisar gandum. Siapa yang berjaya menggambarkan hal sedemikian? Syekh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni. Dia puas fikir dan dia membuat pemerhatian berdasarkan gerakan ketara bulan. Setelah setahun barulah dia dapat menemukan, bulan ni dia ada 6 bentuk pusingan. Memang dia pusing, tapi dia bukan main pusing ke? Dia ada ketikanya dia membuat pusingan bulatan yang sama. Ada ketikanya seperti membujur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 6 yang kita belajar, 6 falak bulan. Baik, ini sekiranya kita pandang dari depan. Apabila kita pandang dari atas, amrul iktibar, kalau tadi kita pandang dari depan, dari hadapan, saya pandang dari hadapan,